Kena berkicak. Lek liwat. Selepas tahun Abela kembali lagi ke bakso Arema Jatim di Besuk. Rasa sebenar bakso macam kat Indonesia. Alah mudah duduk sini ke. Oh, bulat-bulat besar ke apa tu? Bakso. Bakso Oh, ni meatball. Ni pentol lah. pentol. Original Jawa Timur lah. Tapi kecil Kelantan molek-molek. Alah mudah duduk sini ke. Ni kau rasa ni? Di Di bakso Arema Jatim di kampung Tikak. Lapu Lapu. aja. Puraja. Jalan Lapu. Jalan nak gelap. Lagi Lapu. Untuk proses ni rumah. Kalau untuk bakso ready kita nak makan tu sinilah. Sini aja masuk jalan. Nak makan bakso apa tu? Bakso mercung. Macam boleh. Boleh. Biru saun. Boleh. Ngomong apa? Banyak sikit ni. Biasa. Standard dah. Jual bergeti. Ni lama sikit lah kat sini ni. Jual kaya berhenti, jual kaya berhenti tu. Mercung hak ni. Biasa kita ada tahu, cuma tahu habis stok. Gapo dia? Tahu. Tahu bakso lah. Ni tebel loh. Sambal ada anak. Ada. Buka ada anak. Ada anak. Okey, buatlah nasi air penyet Boleh. Leh. Abela tunggu deh. Tunggu atas meja. Khusus untuk orang Indonesia sing di Malaysia, sing khusus sing di Terengganu, lek liwat kalau niki sok mampir ya di Besut Kampung Raca. Bakso Arema Jatim. Ya udah. Ya udah, terima kasih. Jolos itu. Iga, cuba air cendol dua. Mercung. Mercungnya sebab sambar dalam dia. Tu sambar dia. Tapi ni kurang kakak sikit lah, tak ada tahu. Tak ada tahu. Tahu tu sebab daging juga. Tahu sebab daging. Lepas tu menu baru dia nasi ayam penyet. Lalapan. Kek keli pun ada. Lalapan. Kenapa lalapan maksudnya? Lalapan tu ulai lah. Uli ibu lah apa? Ibu kakak lah. Original Jawa Timur. Jawa Timur. Arema Jatim tu apa yang masuk ya? Arema ni dia macam supporter bola. Ni dia ada sambal. Ni bakso mercun. Macam. Lepas tu kita ada meatball jugalah dalam tu. Memang parut guna daging kan ni? Daging lah. Kalau bakso memang daging. Masing, tak manis. Bukan kuah macam lu. Bukan. Kok mau tukar dia? Bukan. Bakso ni lain. Totally different. Dia macam repah utama dia. Dia bawang merah, bawang putih gitulah. Baru tu dah makan dia punya pentol dia. Ni pentol dia, pentol kecil ni. Rasa daging kuat. Tengok orang buat gong ni tepung yang rasa. Daging kuat. Kita ambil jadi biru lepas kena sup. Jadi mana dah? Tapi mana dah. Mari dah. Terima kasih. Apa dah? Santan sawit. Santan sawit. Apa dia? Cendol santan sawit. Macam daun-daun sikit. Boleh? Ya lemak. Dia lemak. Tak ada kata manis sangat tu, duk biasa-biasa je. Memang kecil dah kau kedai. Tiga. Kita berkicak. Ni dah. Ni ghost pepper ke? Lebih kurang lah. Sos cili lah. Ayam penyet ungkep lalapan. Lalapan ayam penyet. Bubuk ungkep. Kau kata benda jadi di sambar. Yang mana di sambar. Gigit tu. Wah nak bangga tu. Apa? Belacer. Belacer tak kata dah. Saya tak boleh makan belacer. Belacer lah bahasa Thailand tu. Indonesia apa? Terasi. Belacer. Dia buat terasi. Kalau tempat lain tak jumpa lah ayam penyet letak terasi lah. Ini ubah diri dak. Dak memang resep biasa lah. Kita buat ikut resep biasa. Biasa. Bagi nak makan mula lah. Tak direkod dah ni. Kau tak sih pun tak ada. Apa ada daging juga. Lagi tu ni orang ambil bakso besar saja. Habis. Dia macam sup lembu gitu Dia guna air daging. Dengan tulai lah. Pasal white pepper, berarti ada repah-repah dia lah. Dia bukan mencelup. Jangan bertukar. Dia bukan mencelup. Kau mana pergi pula perhentian pun? Boleh singgah sini dia. Dekat je dengan pula perhentian. Mampu milik. 15. 10 ni? 5 ya. 5 ya. Aku tak jual dah. Dia jual lagi. Apa jual murah ya? Saya kedai ada free tu kan.
Allah nak suruh orang boleh rasa lah kaya kau miskin kau bukan miskin lah orang kurang ada ke boleh rasa gitu. Betul dah. Kedai dia ni asal warna pink tapi jadi warna putih sebab warna cat murah. Bukan cat murah. Putih tu ya derah ni kan, derah tukar. Pudar. Derah pudar. Dia pudar. Lepas tu banner pun kat guna colour putih lah. Ya kata gitu. Begitulah. Terima kasih semua nak lalu cari bakso Arema Jatim di Kampung Raja. Pekat mari semua. Baik, assalamualaikum. Bye.